Just wow. Hui, clear sangat ni. Pada suatu malam, Abu berjalan di dalam hutan. Tiba-tiba, dia terserempak dengan seekor semut. So guys, hari ni aku nak test this condenser mic, which is daripada Maono DGM20. So guys, macam ni lah kotak dia. Dia agak premium, nampak? Cumanya sekarang aku dah mountkan dekat this mic arm. Sepatutnya dia punya stand macam ni lah. Kat belakang ni dia ada macam metal plate yang diletakkan. So sebelum ni aku dah banyak menggunakan condenser mic, dan aku rasa yang ni memang sangat-sangat clear lah dia punya sound tu. Dia memang boleh dengar setiap perkataan yang bila bercakap tu. Kat bahagian depan ni dia ada filter yang mana kalau korang bercakap kan, yang jenis bersembur-sembur kan, dia takkan bunyi lah. Dia datangkan dengan shock mount macam ni. So kalau in case korang tergerakkan this mic ke kan, ataupun langgar meja, so dia takkan ganggu lah. Dia punya design sangat-sangatlah kecil. Okay, kalau nak dibandingkan dengan mic condenser yang aku ada, korang boleh tengok sendiri yang mana aku lebih prefer. Sebab bila nak buat video, korang tengok ada tak dia menghalang muka aku sekarang ni? Tak kan? Dekat shock mount ni sendiri pun dia ada emblem Maono tau. Dekat bahagian atas ni korang boleh adjust lampu korang nak warna apa. Dia boleh pilih banyak warna lah. And kalau korang tak nak guna, just hold je lama-lama and dia akan terpadam. And dekat sebelah dia pula, korang boleh mute kan dia ataupun nak on kan dia punya noise cancellation. Contoh kalau aku touch satu kali, dia padam. Memang tak dengar lah, right? So, kalau aku tekan lagi sekali, dia akan onkan dia punya mic ni balik. Dia punya noise cancellation. Okay, sekarang ni aku tak aktifkan lagi. Okay, korang boleh dengar tak dia punya bunyi aircon kat luar ni? Aku cuba onkan dia Okay. Kalau based on apa yang aku monitor dekat aku punya telinga sekarang ni, memang langsung tak dengar bunyi aircon. And sekarang ni wifi aku tengah buat kerja dia tengah typing. Memang tak ada bunyi. And kalau korang nak offkan balik, sama juga touch je lama-lama. Okay. So dia dah tak on kan. Dekat bahagian bawah ni juga ada 3.5mm headphone jack yang mana korang boleh gunakan untuk monitor sound. Korang juga boleh dengar sound daripada device yang korang dah connectkan tu. Dekat bahagian bawah dia pula, korang boleh adjust dia punya volume untuk sound tu nak perlahan ke nak kuat. So bagi aku ini adalah antara condenser mic yang paling best dia punya sound quality boleh hasilkan. Output sound yang dihasilkan memang sangat-sangat berkualiti. So guys, kalau korang nak dapatkan mic macam ni, link aku sediakan dekat bawah. Ciao.